Hari ni macam nak buat coleslaw. Letak dalam peti sejuk. Hui, macam best je kan? Okey, mula-mula sediakan setengah biji kobis dengan sedikit carrot dan kena potong kecil-kecil lah. Jangan lupa tau, buang yang keras-keras tu. Dekat kobis kan ada yang batang keras-keras tu. Sebab nanti kalau makan, tekstur dia tak sedap lah sebab ada batang keras tu kan. Okey, next letakkan dalam setengah cawan susu full cream, sedikit perahan lemon atau cuka bagi yang suka masam-masam. Add on sedikit susu pekat manis nak bagi tekstur dia yang lebih pekat lah. Last sekali, ni bahan yang paling penting tau. Letak mayonis. Lepas tu dah boleh gaul rata ke semua bahan. Dalam nak buat coleslaw ni kan, tips dia korang kena guna carrot sikit je tau, jangan banyak-banyak. Nanti habislah coleslaw tu berwarna oren. Senang je kan resepi ni? Selamat mencuba korang.